customer tu lebih, orang kata, cenderung untuk membeli. So dia tinggalkan aku, lepas aku kat kawan dia. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. So aku nak try lagi buat vlog. Sebab sebelum ni masa aku balik daripada kedai motor tu, aku try nak on microphone, tapi dia tak capture suara. Tak tahu kenapa. So ni percubaan kesekian kalinya. So ni aku berhenti sekejap lah, nak cari tempat kan, nak try. Sebab baju ni tebal, so aku letak dekat sini, harap-harap boleh dengar lah suara nanti. So nak cerita cerita aku tak tahulah. Hari tu kan aku pergi kedai motor, tak tahu pengalaman ni bagi korang biasa ke tak. So macam biasa lah kan, kita sembang-sembang, tanya pasal motor kan, bagi aku tak ada masalah pun kan. Sebab masa aku tengah sembang dengan salesman tu, ada customer lain lah masuk kedai tu kan. So dia ada tanya aku, dia bagi tahulah yang dia nak entertain customer tu. Dia bapak dengan anak lah datang. So dia, bila dia nampak macam customer tu lebih, orang kata, cenderung untuk membeli, so dia tinggalkan aku, lepas aku kat kawan dia. So bagi aku benda normal lah, sebab diorang kan kejar commission. So kalau benda tu boleh datangkan income pada dia, okey lah. Sebab aku pun belum tentu lagi kan nak membeli. So nak jadikan cerita, bila aku dengan yang budak dia pas ni, aku tanyalah, aku nak buat loan under guna company aku punya loan. So budak tu explain lah, yang dia kata dia punya kedai ni dia tak terima loan luar, kena buat loan dengan diorang juga. So macam so kat situ aku rasa nasib baik lah aku bertukar tangan kan. So tak adalah aku rasa macam bersalah sangat. Cuba tanya macam-macam kan, pasal foto kan semua. Sebab aku tahu budak tu kalau buat loan under company aku, dia interest dia lebih rendah kan, kalau compare dengan mana-mana pinjaman yang disediakan oleh kedai lah kan. Aku punya company boleh bagi zero down payment kot baik. Mestilah aku nak guna company punya loan. Tapi of course lah, dia nak company loan ni adalah aku kena buatlah kerja sikit kan. Tapi bagi aku still berbaloi. Macam lagi-lagi bila kau nak beli motor harga puluh-puluh ribu ni. So itulah dia saja cerita pengalaman aku ni. Sebab aku ada bagi tahu dengan member aku yang aku pergi kedai ni. Lepas tu dia kata, macam tu dia buat hang. Aduh, macam tu lah. Aduh, survival. Okay, sampai jumpa lagi. Bye.